Air Katira versus Huaci, air yang sempurna untuk majlis open house nanti. Saya nak mulakan dulu. Air Katira tradisi, jom kita mulakan. Mula sediakan satu bekas air, masukkan satu tin susu pekat dan susu cair, masukkan perisa pandan, perisa pisang. Ini bagi balance lah. Kemudian masukkan berwarna hijau. Dan warna lain pun boleh sebenarnya. Warna hijau tu. Kacau. Oh, tu dah warna dah naik. Masukkan ais. Masukkan kurma yang telah dipotong. Kacang badam yang telah dihiris. Cincau yang telah dipotong halus. Kemudian masukkan biji selasih, kembang semangkuk dan getah anggur. Tiga-tiga bahan ni korang kena kembangkan. Seperti kembangkan duit korang dalam boost bank. 3.3% tau. Oh, dah pun siap. Sedap kan? Senang je air Katira dari sini. Orang sebelah boleh ke lawan? Lemeh saya tunjuk cara buat huaci. Mula-mula kita masukkan iced crush, tambahkan tembikar dipotong dadu, and then kita tambah buah nangka dipotong cantik panjang macam ni. Tambahkan lagi buah lychee. Lepas tu kita kacau rata macam ni. Dah cantik macam tu. Kita tambahkan susu strawberry dan air soda. Ratio 50-50 macam tu. Senang kan? Macam tu juga senang nak dapatkan cashback dan menambil percuma setahun. Refreshing betul lah ini. Sedap, menyegarkan, menyelerakan. Mesti tetamu open house suka. Tak adalah. Tetamu mesti suka air Katira ni. Air tradisi. Kata korang komen kat bawah my satu favourite korang.